Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya akan mari kita tengok satu Avata Ranger Max yang baru je 2 minggu owner ni beli. Kalau kita perhatikan fizikal luarannya hampir sama macam Avata yang version yang pertama. Cuma magad ni dia dah tukar lain. Bentuk dia lain. Color baru, color hijau. Sport rim. So size dia 80-90, rim 17. Tayar dia brand Gallon RS 880. Layout engine nampak sama je macam version yang kedua. Tiada perubahan. Exhaust shield pun semua sama, hampir sama. Cuma dekat bahagian sisi ni lah ditambah aksesori. Yang sebelum ni nombor lain, tapi kali ni nombor 800. Tak tahu apa makna 800 tu. Tapi yang menariknya dia punya sistem brake belakang ni lah. Ada brake belakang ni servo. Ni brake belakang Avata yang baru. Anda boleh lihat dia punya bracket ni. Dia punya arm belakang ni saya rasa dia buat ada satu extension, dia welding something untuk lekat bracket ni. Okey, untuk tayar belakang ni sama macam hadapan FKR Gallon juga. Tapi saiz dia 90-90, rim 17. Okey. So owner ni baru je pasang box, top box Side sebelah kiri habis sama je macam model yang lama. Tiada perubahan yang besar. Cuma yang menarik, switch ni dia dah pakai yang lain dah, dah ganti, nampak lagi premium. Sini pun sama. Switch ni nampak lagi premium banding dengan model yang lama. Bar handle sama, yang ni pun nampak lain rambut. Nampak lagi firm banding yang lama punya. So signal pun sama, lampu pun sama. Tak banyak perubahan. Dia punya seat pun masih keadaan sama. Right depan dia pun sama semua. So mana-mana yang berminat Avata Ranger Max yang baru ni, boleh roger dekat dealer-dealer yang berdekatan.